Okey gang, sabar projek Wira Grand aku ni. Hari ni sudah tiba masanya untuk aku hantar Wira ni ke bengkel untuk settlekan masalah kompresor aircon ni yang dah bergoyang ni. Tetapi tiba-tiba ada masalah bateri pula gang. Aduh, time ni lah kau nak buat hal. Apa masalahnya gang? Okey, korang tengok tu bateri sambung kan. Bila pergi dekat dalam kereta ni, sepatutnya lampu dekat sini buka tau. Bila aku letak kunci dan pulas, apa pun tak hidup. Try start engine pun apa pun tak jadi. Hayya, jadi aku try guna power bank. Tengok boleh hidup ke tak kan? Letak yang merah. Dan bila letak yang hitam kan, ada current. Dan bila tengok dekat dalam, lampu tu hidup gang. Dan bila pulas kunci, enjin kereta hidup gang. Okey, sekarang ni kita nak check apa yang rosak sebenarnya ni. Sama ada bateri ataupun alternator. Hayya, lepas satu problem datang. So aku nak try cabut salah satu terminal bateri ni. Kalau enjin mati, maknanya alternator yang problem. So gang, ni aku try cabut satu terminal. So kalau korang tengok dekat sini, enjin masih lagi hidup gang. Maknanya bukan alternator yang problem. So sekarang aku nak biarkan enjin running selama 10 minit bagi dia charge balik bateri tu. Okey, sekarang jam menunjukkan sudah 10 minit. Aku off enjin, lepas tu aku try start balik. Dan ini yang berlaku gang. Korang tengok, memang tak boleh start langsung gang. Maknanya bateri ni sudah kong gang. So tanpa banyak cerita, aku terus call bateriku Ipoh. Senang tukar bateri baru terus kan. Tapi sebelum dia bawa keluar bateri yang baru tu, dia dah check dah bateri Wira ni memang dah kong dah. So tukar bateri baru terus. Dia nama Astral ni. Dan bila try start engine, alhamdulillah gang, berjaya dah start engine dengan cemerlang. Okey, ni nak check alternator pula. Bacaan sebelum. Dan lepas tu buka lampu dan aircon. Dan ini bacaan selepas dia. Alternator Wira ni dalam keadaan yang cemerlang gang. So itulah dia gang. Tiba-tiba tukar bateri baru pula. Waduh, koyak weh, banyaknya masalah muncul. So gang, akhirnya bolehlah kita bawa pergi bengkel. Akhirnya setelah 2 minggu kan, kereta ni dapat berjalan balik. So far tak ada masalah. Tetapi masa aku bawa tadi kan, aku ada dengar bunyi pelik dari belah kiri kereta ni. Rupa-rupanya daun pisang ni aku lupa nak pasang balik. Aduh. So aku dah bincang-bincang dengan pemen. Memang banyaklah aku tanya pasal sistem aircon Wira ni. Perlu tukar benda apa kan untuk baik pulih semula. So gang, nampaknya kereta Wira ni masuk ICU dulu. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.